Selamat datang. Pernah tak anda terfikir, kenapa ya kita sanggup bayar duit untuk rasa takut dekat panggung wayang? Pelik kan? Dalam sesi ni, kita akan bongkar habis-habisan pasal genre seram dari A sampai Z dan apa sebenarnya yang buat ia begitu memikat hati kita. Ini soalan yang memang menarik kan? Satu paradoks yang agak pelik sebenarnya. Kalau fikir balik, dalam hidup kita hari-hari, kita akan lari kalau nampak bahaya. Tapi bila benda tu jadi filem, kita sanggup pula beratur, bayar tiket. Jadi, untuk faham semua ni, kita kena faham dulu apa sebenarnya maksud seram tu. Jadi, apa itu filem seram ni sebenarnya? Senang cerita, ia macam satu mission. Mission yang sengaja direka untuk hasilkan emosi tertentu dalam diri kita. Matlamat dia satu je, nak bagi anda rasa takut, cemas, tak senang duduk. Tak kisahlah ancaman tu datang dari hantu ke, pembunuh bertopeng ataupun permainan psikologi yang pening kepala. Okey, jom kita bedah siasat sikit genre ni. Apa sebenarnya bahan-bahan utama yang buat satu filem tu betul-betul jadi seram? Pada asasnya, ada beberapa ciri utama, macam DNA untuk filem seram lah. Nombor 1, mesti ada ancaman atau bahaya. Wajib ada. Nombor 2, mesti ada unsur misteri dan ketidakpastian. Benda yang buat kita tertanya-tanya. Dan yang paling penting, semua ni dibalut dalam satu suasana yang tegang, yang buat kita rasa tak selesa, asyik pandang kiri kanan je. Selalunya, konflik utama dia, manusia lawan sesuatu yang menakutkan, yang kita tak faham. Tapi, kena ingat, tak semua filem menakutkan tu sama tau. Ada beza yang halus tapi sangat penting antara seram, ngeri dengan suspense. Jom kita tengok macam mana setiap satu ni bermain dengan emosi kita dengan cara yang berbeza. Tengok jadual ni. Ia tunjukkan beza matlamat setiap genre tu. Kalau seram, macam ke atas tu, fokus dia memang pada rasa takut dan ancaman untuk bagi kita rasa ngeri. Kalau ngeri atau thriller pula, dia lebih kepada ketegangan, nak bagi kita cemas, tapi pada masa sama teruja. Dan yang terakhir, suspense. Yang ni dia main dengan penantian. Kita tahu ada benda nak jadi kita rasa resah, menunggu je. Nampak kan? Fokus lain, kesan pun lain. Okey, kalau kita anggap seram ni macam satu hidangan utama, dia ada banyak perisa yang berbeza. Kita panggil subgenre. Setiap satu ni bagi kita rasa takut yang tak sama. Jom kita cuba 3 perisa yang paling popular. Kita mula dengan yang paling klasik sekali, seram gaib. Yang ni pasal kuasa-kuasa yang kita tak boleh nak faham dengan logik akal. Ancaman dalam genre ni bukan benda yang kita boleh tumbuk ya. Tak. Dia datang dalam bentuk hantu, roh, syaitan, benda-benda halus. Kekuatan dia datang dari suasana mistik tu. Dan dia main dengan ketakutan paling asas kita. Takut pada benda yang kita tak boleh jelaskan. Macam dalam filem The Conjuring atau Ju-on tu lah. Baiklah, dari dunia gaib, kita beralih ke ancaman yang lebih nyata, lebih fizikal. Sesuatu yang, pegang pisau. Selamat datang ke dunia slasher. Kat sini, ancaman dia manusia. Selalunya, seorang pembunuh yang buru mangsa dia seorang-seorang. Genre ni pun ada formula dia yang kita dah boleh agak kan? Mesti ada final girl, ada rules yang kalau langgar je, mesti mati. Cerita dia pasal panik, pasal takut, bila rasa kena buru. Contoh paling klasik, Halloween dan Scream. Dan untuk perisa yang terakhir, kita masuk lebih dalam lagi. Kita masuk ke dalam minda, tempat di mana ketakutan tu datang dari dalam diri kita sendiri. Inilah dia seram psikologi. Mungkin genre yang paling licik sebab raksasa dia bukan bawah katil tapi dalam kepala watak tu sendiri. Dan kadang-kadang dalam kepala kita sebagai penonton juga. Filem-filem macam ni akan buat kita keliru. Mana satu reality, mana satu paranoia. Dia bagi rasa resah yang melekat lama. Fikirkan saja filem macam The Babadook atau The Shining. Okey, so kita dah tengok macam-macam jenis ketakutan yang ada. Sekarang, jom kita patah balik ke soalan asal tadi. Kenapa kita sengaja cari benda-benda ni semua? Sebenarnya, sains dan psikologi ada beberapa jawapan yang cukup menarik. Ada beberapa sebab utama. Macam yang disenaraikan ni. Pertama, kita suka rasa takut yang selamat. Kita tahu kita tak akan cedera betul-betul. Lepas tu, ada lonjakan adrenalin. Debaran tu yang kita seronok. Ia juga puaskan rasa ingin tahu kita pasal benda-benda gelap dan misteri. Selain tu, ia macam satu cara untuk kita uji had diri sendiri kan. Dan bila tengok dengan kawan-kawan, ia jadi satu pengalaman sosial yang best. Akhir sekali lepas semua jerit-jerit tu, kita dapat satu pelepasan emosi. Rasa lega sangat. Tapi, filem seram ni sebenarnya lebih dari sekadar hiburan tau. Fikirkan ia macam sebuah cermin. Cermin yang memantulkan balik apa yang masyarakat paling takutkan pada satu-satu zaman tu. Dan slide ni tunjukkan perbezaan tu dengan sangat jelas. Cuba tengok belah kiri.
Ketakutan di Asia dan Nusantara kita banyak pasal roh, nenek moyang, bomoh, tempat-tempat keramat, benda-benda yang dekat dengan budaya kita. Sekarang, bandingkan dengan belakangan, ketakutan orang barat lebih cenderung kepada pembunuh bersiri, kerasukan syaitan, sains yang salah, ancaman yang lebih fizikal atau ideologi. Nampak tak? Raksasa yang kita cipta tu sebenarnya cerminan kepada ketakutan masyarakat kita sendiri. Jadi, apa yang kita boleh simpulkan? Genre seram ni sebenarnya jauh lebih dalam dari apa yang kita nampak kat permukaan. Ia bukan setakat jump scare dan darah je. Ketika ni bagi saya merumuskan segalanya dengan sempurna. Filem seram adalah teks budaya. Cuba hadam ayat tu sekejap. Maksudnya, setiap filem seram tu macam satu kapsul masa. Dia simpan segala kebimbangan, trauma dan ketakutan satu masyarakat pada waktu tu. Jadi bila kita kaji filem seram, sebenarnya kita tengah kaji sejarah emosi kita sendiri. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu cabaran. Lain kali bila anda tengok filem seram, cuba jangan tengok hantu atau pembunuh tu je. Cuba tanya diri sendiri, apa sebenarnya yang benda ni wakili? Apa ketakutan sebenar di sebalik semua ni? Jawapan dia mungkin akan mengejutkan anda. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya dalam kupasan kali ini.